siapa sebenarnya customer aku? Aku tak pernah share apa-apa confession sebelum ni. Sebenarnya banyak kali aku cuba simpan je pengalaman ni sebab aku rasa orang mesti takkan percaya kalau aku cerita. Aku sendiri pun ambil masa yang lama nak hadam apa yang aku dah lalui. Bukan sekali dua aku kena, tapi berkali-kali. Dan setiap kali benda tu jadi, aku cuba convince diri aku, mungkin aku penat, mungkin aku berhalusinasi. Tapi bila ianya berulang dengan cara yang sama, hati aku dah tak boleh nak nafikan lagi. Sebab tu kali ni aku nekat nak tulis. Biarlah kalau ada yang ketawa sekalipun, ada yang kata, ada yang skeptikal ke, aku cuma nak lepas rasa yang menghantui aku sampai sekarang. Aku seorang rider sepenuh masa. Dah lebih 3 tahun dah dalam kerja ni. Biasanya aku malas nak cerita benda-benda pelik, tapi pengalaman ni terlalu kuat untuk aku simpan seorang. Bukan nak takut-takutkan orang, cuma nak kongsi apa yang aku alami. Dan sampai sekarang aku masih tak tahu nak percaya ke tak. Kisah ni pasal seorang customer. Aku namakan dia. Apa yang pelik? Aku tak pernah nampak dia, tapi aku selalu dapat order atas nama tu. Setiap kali order datang, alamat rumah sentiasa berubah, tapi masih dalam blok flat lama yang sama. Blok tu orang memang tahu, lift selalu rosak, lampu koridor banyak padam, cat dinding terkopek macam rumah tinggal. Tapi apps food delivery aku tetap sahkan order tu valid, siap dengan payment. Malam tu hujan gerimis. Aku dapat order nasi lemak ayam goreng. Customer dengan jelasnya bertulis, letak makanan depan pintu, jangan ketuk. Aku fikir mungkin customer tak suka diganggu. Sampai blok flat tu, aku dah seram sebab lift rosak kan. Kena panjat tangga lah. Unit 6-13. Koridor sunyi. Lampu berkelip macam nak padam. Bau hapak menusuk campur dengan bau lembab. Aku letak makanan depan pintu, snap gambar bukti. Masa nak turun, aku dengar bunyi pintu berkeriut dekat atas. Perlahan dan panjang. Aku nak pandang balik, tapi hati aku kata jangan. Aku terus turun tangga dengan laju. Beberapa hari lepas tu, aku dapat order lagi. Nama sama, alamat lain. Unit 8-09. Notes dia masih sama, letak depan pintu. Aku fikir makcik ni cleaner kot, mungkin dia order untuk lunch. Aku letak makanan, snap gambar. Masa aku scroll balik dalam apps, gambar tu nampak pelik. Pintu yang aku ambil gambar tu macam pintu reput. Cat yang menggelupas, berabuk, bukan macam yang aku nampak depan mata. Aku sedapkan hati, aku kata mungkin kamera phone aku glitch kot sebab lampu koridor malap kan. Tapi rasa tak sedap hati tu kekal. Dan order ni tak sekali dua. Makin lama makin kerap. Setiap kali itulah alamat berubah. Kadang aras 5, kadang aras 9. Tapi semuanya dalam blok yang sama. Nota pun tak pernah berubah. Tak pernah ada permintaan lain, tak pernah ada mesej nak cepat ke apa ke tak, cuma satu je, letak depan pintu. Aku pernah tanya rider lain, bro, pernah dapat tak order nama dekat blok di Pansapuri XYZ tu? Semua giling kepala. Tapi ada seorang rider senior kata, blok tu memang banyak unit kosong. Aku kalau dapat order sana, aku reject je. Takut nak naik sorang-sorang. Aku pelik. Kalau aku boleh dapat order tu, kenapa rider lain tak pernah? Sedangkan sistem food delivery kan biasanya random. Aku seorang je ke yang kena pilih untuk hantar makanan tu? Satu malam tu aku naik sampai tingkat 7. Aku letak makanan depan unit 7-05. Koridor masa tu senyap sangat. Cuma bunyi air menitik dari pipe rosak. Aku snap gambar, nak turun cepat-cepat kan. Masa aku pusing, seorang makcik jiran keluar dari rumah sebelah sambil pegang plastik sampah. Dik, kau letak apa depan rumah tu? Aku jawablah, order makanan ni makcik. Customer suruh letak. Dia terus pandang aku. Lama. Rumah tu dah tak ada orang duduk dah. Kau jangan naik sini selalu. Bahaya. Aku terdiam.
Aku tak cerita pun pasal nama customer, tapi malam tu juga aku check balik apps, order tu tetap valid, payment tetap masuk. Soalan dalam kepala aku makin banyak. Kalau rumah tu kosong, siapa yang order? Lepas tu makin kerap aku dapat order Puan Salmah ni. Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Alamat memang berubah-ubah, tapi tetap dalam blok yang sama. Dan nota dia tetaplah letak luar rumah. Yang seramnya, setiap kali aku letak makanan, aku akan rasa diperhatikan. Koridor tu dah lah sunyi, tapi udara tu macam berat. Kadang bau hangit, kadang bau wangi bunga. Tiba-tiba je tercium bila aku berdiri depan pintu. Satu malam tu aku letak makanan depan pintu lagi. Masa aku nak turun tangga, aku jeling ke atas sebab aku rasa tak sedap hati. Aku nampak plastik tu bergerak macam ada tangan tarik perlahan je ke dalam. Tapi pintu langsung tak terbuka. Aku terus lari turun tanpa fikir. Hari lain aku ambil gambar bukti, tapi bila aku cek balik, gambar berubah. Dari gambar plastik makanan biasa, jadi imej pintu yang reput dengan bayang hitam sama berdiri di belakangnya tu. Padahal masa aku ambil gambar, pintu tu nampak biasa je. Bila aku balik rumah, aku rasa sangsi sangat. Aku check lah apps history kan. Semua order Puan Salmah memang valid. Setiap ada waktu pick up, harga payment sukses. Aku pun dapat commission. Tapi bila aku cuba call balik number customer tu, tak pernah ada yang angkat. Kadang terus masuk voicemail kosong. Aku pelik. Kenapa aku je dapat order dia? Aku nekat tanya guard flat satu hari tu. Bang, dekat blok D ni ada orang ke? Guard tu pandang aku. Lama. Lepas tu dia jawab, kalau makcik tu memang ada dulu, dia tinggal seorang. Dia baik, suka minta orang tolong belikan makanan. Lepas tu dia kasih upah. Lepas tu guard tu sambung lagi, saya pun selalu tolong dia dulu. Banyak jugalah yang dia kasih. Lepaslah nak beli keperluan anak-anak. Tapi dah lama dah dia meninggal. Sejak tu lah rumah dia kosong. Saya pun dah tak ada duit tambahan lagi dah. Aku rasa darah aku membeku. Guard tu cerita macam benda tu normal, tapi aku yang dengar tu terus rasa menggigil. Kalau betul dia dah meninggal, macam mana aku masih dapat order yang valid dari apps? Siapa yang bayar? Dan kenapa hanya aku yang dapat, bukan rider yang lain? Satu malam tu aku cuba untuk beranikan diri. Aku letak makanan, tapi kali ni aku tak turun terus. Aku menyuruk di hujung koridor. Aku nak tengok siapa yang ambil. 10 minit tunggu, tak ada apa-apa. Koridor gelap, senyap. Tapi tiba-tiba plastik tu hilang. Sekelip mata, macam ditarik tanpa tangan. Yang membuatkan aku lagi seram, masa aku turun, aku ceklah apps. Gambar bukti penghantaran tu berubah. Kali ni bukan pintu, tapi gambar aku sendiri tengah berdiri di hujung koridor, snap dengan angle yang aku tak pernah ambil. Seolah-olah ada sesuatu di situ yang tengok aku dan hantar balik ke apps. Sejak tu aku jadi takut setiap kali dapat notifikasi. Nama buat tangan aku automatik menggigil. Aku selalu berperang dengan diri sendiri. Nak cancel ataupun nak hantar juga. Kadang aku cancel, tapi kemudian datang balik order tu. Macam ada orang tunggu makanan tu tau. Ada juga malam yang aku bermimpi aku berdiri depan pintu reput dengan plastik makanan, tapi aku tak boleh bergerak. Dari dalam rumah aku dengar suara perlahan bagi tahu, terima kasih nak. Aku terjaga dengan peluh sejuk, rasa macam suara tu betul-betul berbisik dekat telinga. Sampai sekarang aku masih buat kerja rider. Aku masih lagi dapat order random. Dan kadang-kadang nak pun muncul lagi. Bila fikir semula, betul cakap abang Kat tu. Kalau aku hitung-hitung komisen dari Puan Salmah ni, cukup untuk aku isi minyak motor sebulan. Aku cuba buat macam biasa, tapi jauh dalam hati aku tahu ada sesuatu yang tak kena. Hati aku berkata, dia ni nak kasih upah dekat aku ke? Persoalan yang masih menghantui aku, kalau betul tu dah meninggal, siapa yang sebenarnya ambil makanan tu? Dan kalau betul semua tu cuma gangguan, kenapa semuanya valid? Kenapa gambar aku boleh muncul pula dalam apps tu? Wallahualam. Aku share ni supaya orang tahu bukan semua order datang dari manusia.
ada yang datang dari tempat yang lain.